wa tarjuna minallah ma la yarjun. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu merasa sakit, pihak musuh juga merasa sakit. Akan tapi beza dia, kamu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tiga konteks ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala beritahu bermusyarat, bermuktamar, bersidang. Yang pertama. Yang kedua ialah lakukan gerak kerja selepas mana kita melakukan keputusan dalam mesyuarat muktamar tersebut. Yang ketiga, jangan lupa kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala suka. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyukai mereka yang bertawakal. Para ulama antaranya Imam Ibn Khaldun, Imam Al-Mawardi menyebutkan bahawa tanggungjawab sebagai khalifah itu sangat-sangat berat, iaitu iqamatuddin atau hirasatuddin wa siyasatud dunya bihi. Dalam melangsaikan tanggungjawab memelihara Islam, mendirikan Islam dan mentadbir dunia dengan Islam, Imam ataupun Sayyidina Ali rahimahullahu taala radhiyallahu anhu telah menyebutkan satu pepatah yang perlu kita faham, iaitu ad-dinu usun wa sultanu harisun. Agama ataupun Islam adalah sumber, adalah punca, adalah asas. Manakala yang menjaga asas itu, yang menjaga Islam itu adalah kuasa ataupun sultan, pemerintahan. Dalam kita menyebutkan tanggungjawab kita terhadap Islam, bukan sekadar kita mempelajari ilmu Islam, bukan sekadar kita mempelajari mendalami ilmu agama. Lebih daripada itu, kita bertanggungjawab menyediakan kemahiran ataupun kemampuan kita dari sektor pentadbiran, pemerintahan ataupun kemampuan dalam mentadbir dunia. Kerana asal kejadian kita sebagai khalifah.